Kalau sekarang pun harga dah mula naik, apa akan jadi 2-3 bulan lagi? Apa yang berlaku di Asia Barat mungkin nampak jauh dari kita. Tetapi kesannya boleh sampai terus ke Malaysia. Sejak akhir Februari, konflik di Asia Barat meningkat dengan cepat. Ia melibatkan Iran, Israel dan kuasa besar dunia. Ini bukan sekadar konflik biasa. Ia berlaku di kawasan paling penting untuk bekalan tenaga dunia. Di kawasan ini ada Selat Hormuz. Dan laluan sempit ini mengendalikan sekitar 20% aliran minyak dan gas dunia setiap hari. Bila laluan ini terganggu, bekalan global terus terkesan dan harga minyak pun akan naik. Bila harga minyak naik, kesannya berantai. Kos pengangkutan naik, kos pengeluaran naik, akhirnya harga barang juga naik. Itu realitinya. Soalan paling penting, apa jadi pada kita? Pertama, kos import dan penghantaran meningkat. Laluan udara dan kargo terganggu, lebih jauh, lebih mahal, lebih lambat. Kedua, tekanan harga sudah mula muncul dalam sektor tertentu. Contoh jelas, baja. Beberapa pengeluar baja di Malaysia telah menghentikan sementara pengambilan tempahan baru kerana kos bahan mentah yang melonjak dan ketidaktentuan bekalan. Ini menunjukkan kesan konflik ini sudah mula dirasai dalam ekonomi hari ini, bukan sekadar jangkaan. Ketiga, tekanan pada subsidi kerajaan. Harga RON 95 masih dikekalkan pada RM1.99. Tetapi dengan kenaikan harga minyak dunia, kos subsidi meningkat dengan sangat mendadak. Dalam tempoh kurang seminggu, jumlah subsidi melonjak daripada sekitar RM700 juta kepada kira-kira RM3.2 bilion. Ini menunjukkan betapa cepat kesan konflik ini sampai kepada kewangan negara. Dan semua ini ditanggung kerajaan supaya rakyat tidak perlu membayar harga sebenar pasaran. Satu lagi perkara penting, isu bekalan. Buat masa ini, bekalan tenaga global masih mencukupi untuk jangka pendek. Tetapi jika gangguan ini berterusan, tekanan bekalan boleh menjadi lebih serius dalam tempoh beberapa bulan akan datang. Soalan sebenar bukan hanya apa yang berlaku hari ini, tetapi apa yang berlaku jika situasi ini berlarutan. Kerajaan sedang bertindak secara aktif dan tersusun menangani isu ini. Pemantauan dibuat setiap hari terhadap harga tenaga, bekalan dan pasaran kewangan oleh semua pihak yang bertanggungjawab seperti Kementerian Kewangan, Kementerian Ekonomi dan Bank Negara Malaysia. Dalam masa yang sama, penyelarasan sedang dibuat dengan pemain industri utama untuk memastikan bekalan domestik kekal mencukupi. Dan langkah fiskal serta subsidi terus digunakan secara bersasar untuk mengurangkan tekanan kepada kos sara hidup rakyat. Pendek kata, kita bukan tunggu dan lihat, kita bersedia dan bertindak. Untuk rakyat, tak perlu panik. Urus perbelanjaan dengan lebih berhati-hati, beli ikut keperluan dan bertindak berpandukan maklumat yang sahih.